Apakah Yesus dan Isa Almasih yang sama? Ramai dari kalangan Nasrani jipega bahwa Yesus dengan Isa Almasih yang beda. Sebalik ji, nak sebahagian Muslim dengan Nasrani percaya bahwa Isa Almasih dengan Yesusnya nak pribadi yang sama. Ya tak dengar padum-padum boh surah di baruhnya. Isa Almasih dengan Yesus Kristus. Yang kepun, nak yang peraharot gopnya Nabi Yahya. Kedua, lahir dari inung perawan nak Siti Maryam. Yang kelai, lahir dari Roh Allah. Yang keempat, nak kalimah Allah atau kalam Allah. Yang kelima, nak anak yang suci. Yang keenam, gepubut le mukjizat ngan gepu udip urang yang kamati. Yang ketujuh, cino ka di syurga na bak bini Allah. Yang kedelapan, akhir zaman getren kelai sebagai hakim yang adil. Mulalu surahnya, jadi le getanyo jet tacok sabuh kesimpulan bahawa Isa Almasih dalam Quran merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang dalam Injil. Jadi, Isa Almasih dengan Yesus nak pribadi yang sama beh. Yang na perbedaan nak Al-Quran gecatat tentang kisah Isa Almasih oleh nomor tuhtun Isa ge syurga. Jadi, menyodrona kena turi Isa Almasih atau Yesus Kristus yang betul dengan jelas jet baca dalam kitab Injil beh. Benar ingat, Isa Almasih getren udunya kon untuk gepedong agama atau gejak bak sabuh kaum mantom. Isa truk teka gejak tubuh mandum dosa ngan baik gehukum di neraka akibat dosa. Yang laginya hubungan manusia pulih kelai ngat temato ngan pot Allah. Ya tak percaya ke Isa Almasih supaya ronang selamat dunia ngan akhirat.